Hai korang, jom kita buat unboxing apa ada dekat dalam vacuum Mostas Moto yang 20 liter ni, okey? Okay, kita ada apa? Dia ada bagi ni, okey. Tu yang macam biasa lah, yang tempat kita sedut-sedut tak karpet tu, dia bagi hose. Dia duduk hose tu. Yang ni dia punya aksesori. Okay, yang ni roda. Dia ada dua kecil, ada dua besar. Ini pun filter dia juga korang. Lepas tu ni aksesoris dia lagi. Ok korang, jom saya tunjuk macam mana cara nak pasang vacuum ni semua Mula korang masukkan roda yang besar tu. Ok, ni satu, sebelah sini pun satu. Ok, lepas tu korang ambil yang kecil, roda kecil ni. Korang just tekan and tekan je kat dalam ni. Korang masuk dan tekan. Senang je nak pasang dia, tak perlu skru pun. Masuk, lepas tu korang tekan untuk ketatkan dia supaya dia tak tanggal. Senang je. Korang tinggal nak pasangkan dia punya filter kecil dengan filter besar. Bila korang dah settle pasang, korang just tinggal nak ketatkan kiri and kanan dia je. Senang je kan korang. So kalau korang berminat, boleh je tekan kat showcase di TikTok. And jangan lupa untuk follow, like and share. Bye.